anda bolehlah call menerusi 997 Jabatan Siasatan bagi Jenayah Komersial dan juga Polis Diraja Malaysia, iaitu National Scam Response Call. Assalamualaikum dan salam sejahtera dari Politeknik Muazzam Shah. Jadi, hari ini, sebelum itu, selamat datang ke podcast kami. Jadi, saya akan memberitahu tajuk rancangan kami adalah Jom Borak Educase PMS. Jadi, pertama sekali, saya akan perkenalkan diri saya. Saya adalah Razana Rozaimeh. Saya Ainur Syafiqah. Sebelum tu, izinkan saya untuk mempromosikan lagi Politeknik Muazzam Shah. Jadi kepada anda yang di luar sana, yang jauh di sana, yang dekat di sana dan juga yang berada di Borneo di sana, marilah datanglah merantau ke Semenanjung ini di mana Politeknik Muazzam Shah bertempat di Pahang. Jadi jika anda ingin mengetahui lebih lanjut, anda boleh melayari kami punya social media di IG, TikTok, Facebook dan juga YouTube. Bagi YouTube anda boleh layari tonton di PMS Shout TV. Jadi, saya akan teruskan lagi dengan tajuk podcast khas kami. Jadi, tajuk podcast khas kami adalah jadi, tajuknya adalah Bahaya Scam, Jangan Jadi Statistik. Hari ini saya adalah moderator anda. Jadi, sebelum tu, saya akan kenalkan anda kepada 3 orang gadis-gadis yang hebat-hebat belaka ini. Jadi, pertama sekali lagi saya kenalkan Ainur Syafiqah binti Syarul Kalam. Hello. Dan sebelah saya adalah Hani Khalila binti Muhammad Saud. Hello. Dan depan saya adalah Nur Izzah binti Ahmad Razali. Hai. Okey, baiklah. Kita hari ini akan kupaskan tentang isu apa? Isu scam. Yes, benar. Jadi sekarang ni isu scam ni dia semakin berleluasan lagi-lagi di antara kalangan pelajar seperti kami. Jadi kita akan mulakan dengan mengetahui apakah itu scam. Jadi Ainur Syafiqah, boleh tak Ainur Syafiqah terangkan lagi apa itu scam? Jadi scam ni adalah penipuan di mana di dalam atau luar talian untuk memperdayakan individu untuk memberi memberi maklumat peribadi, wang ringgit. Sebagai contohnya kan, tiba-tiba kita dapat panggilan daripada daripada pegawai bank, pegawai polis kan. Lepas tu tiba-tiba dia minta maklumat kita kan. Sedangkan itu sebenarnya kadang-kadang kita dapat nombor tu daripada nombor peribadi kan. Kalau daripada polis ke, daripada pegawai bank ke, of course dia akan guna nombor HQ kan, which is 03, 09. Ini pelik lah kan, kita dapat panggilan daripada 013. Lepas tu dia minta pula maklumat peribadi. Lepas tu dia minta pula wang kita. Jadi itulah scam yang berdasarkan apa yang saya faham lah. Bagi Hani pula. Saya nak bercerita tentang pengalaman saya. Pengalaman saya sendiri. Hani ada pengalaman ya? Yap, ada. Okay. Jadi kat sini saya dapat satu mesej. Okay. Satu mesej di mana dia kata saya menang hadiah. Ya, saya menang hadiah. Saya tak bertanding apa-apa pun, tapi tahu-tahu saya menang hadiah. Jadi kat situ nampak macam tak logik kan. Lepas tu dia suruh saya buat bayaran pendahuluan. Dia nak bayaran pendahuluan. Maksudnya kat sini, kalau hadiah sepatutnya percuma, betul kan? Betul. Kenapa pula tiba-tiba kita kena bayar? Jadi macam pelik kat situ. Ya, betul. Setuju. Untuk bagi Izzah pula, pendapat Izzah. Berdasarkan apa yang apa nama dia? Hani. Berdasarkan apa yang Hani cakap tadi, betul, saya setuju dengan statement yang diberikan. Sesuatu yang sepatutnya percuma tiba-tiba kena bayar. Kalau kita fikir itu macam tak logik kan. Sebab dia free tapi kenapa tiba-tiba kita kena bayar? Betul. So berdasarkan pengalaman saya sendiri pula, saya di
tawarkan satu pekerjaan, pekerjaan sambilan, Okay. dan dijanjikan dengan bayaran yang lumayan lah, yang mahal, yang kalau kita tengok, oh ni mesti menarik. So kita sebagai student yang memerlukan duit ni, kita mesti rasa macam, oh ni berbaloi. Tapi ada mungkin ada hikmah di sebaliknya. Saya tarik diri daripada kerja sambilan tersebut sebab mereka kata saya perlu membayar untuk pendaftaran sebelum saya memulakan kerja. Pembayaran. Okay, nasib baiklah Izzah sedar kan sebelum buat bayaran. Ya, betul. Okay, jadi mari kita lihat untuk statistik. Berdasarkan statistik yang ada. Jadi pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial iaitu Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof mengatakan bahawa Malaysia mencatatkan kerugian sebanyak RM1.57 bilion banyak. Kan, akibat 35,358 kes untuk scam. Itu pada tahun 2024. Maksudnya so kiranya setahun. Jadi setahun pun kita sudah mengalami kerugian yang sampai bilion. Ya. Betul. Itu pun ini macam menunjukkan peningkatan 3% daripada tahun 2023. Banyak tu sebenarnya kan juga. Jadi so dari aspek ni, macam contohlah scammer, diorang macam golongan kita lah, pelajar and then belia-belia yang di luar sana, diorang lah, contoh kita kan student, kita mau duit, kita macam banyak lah kita perlukan. Lepas tu belia pula orang-orang tua bukannya macam tahu. Diorang kan untuk teknologi ni bukannya diorang up to tak date. pandai. Betul. Jadi itulah target diorang. Target diorang menggunakan orang yang beliau-beliau begitu. Jadi scam ni juga maafkan saya, dia membabitkan pinjaman wang dan juga kedai akaun. Pinjaman wang dan juga kedai akaun. Dan diorang menggunakan operandi jenayah cyber kepada mangsa pada masa yang hadapan. Banyak kan? Banyak. Itu sebenarnya jumlah yang banyak sebenarnya kan. 1.57 bilion. Macam tu je. Scam boleh kaya kan. Betul. Yes. Jadi sebenarnya mangsa-mangsa tu pelajar-pelajar seperti kita lah kan. Kadang-kadang kesedaran mereka tu berada di tahap yang sederhana, which is mereka kadang-kadang tak kesedaran diorang tu macam lambat. Lambat. So, once kita rasa mahukan duit, dia buat je lah. apa. Mungkin ni kesempatan yang baik dan diorang fikir macam diorang rasa time tu positif. Dan ingatkan tawaran tu positif. Nak pula umur macam kita ni banyak kemahuan, betul tak? Yes, betul. So, saya pula saya agak tertarik dengan yang 1.57 bilion tu. Kerugian tu berlaku dalam masa setahun. Dan paling menarik sekali yang saya baru tahu, sebanyak 70% mangsa tak melaporkan kes pada pihak berkuasa. Banyak tu. Jadi mungkin asbabnya adalah mereka takut, malu. Betul juga. Jadi ataupun tak tahu cara macam mana nak laporkan. Ya, mungkin dia dah rasa bersalah, dia rasa macam bila dia dah bayar duit tu, dia rasa tu salah dia. Jadi dia tak buat laduan. Ya, betul juga. Betul. Kan? Betul. Jadi kalau untuk tak tahu nak laporkan tu, mereka tak tahu prosedur. Betul tak? Kita biasalah berkaitan dengan pihak-pihak atasan ni, kita tak tahu cara macam mana kita nak berurusan. Betul. Bagi Izzah pula. Okay, so untuk saya rasa kat Malaysia ni kita perlu meningkatkan kesedaran dan pendidikan berkaitan dengan scam. Sebab kebanyakan, masih banyak lagi sebenarnya rakyat Malaysia yang tak tahu lagi berkaitan scam ni.
Sebab kadang-kadang contohlah macam tadi ada cerita berkaitan dengan panggilan kan. Kadang-kadang diorang rasa macam diorang buat benda tu. Diorang jadi takut bila diorang ada dapat panggilan kata diorang berhutang. Kadang-kadang so diorang pun bayar je. Sebab diorang panik kan. Sebab diorang dah panik, dah takut. Sebab diorang rasa betul ke diorang berhutang. Sedangkan kadang-kadang mungkin contohlah kalau kita dapat call tu daripada bank, mungkin sebenarnya kita tak pakai pun bank tersebut. Jadi tiba-tiba kita dapat call. Jadinya bila kita dah rasa takut, dah rasa gelabah kan, kita pun bayar je. Betul. Jadi kita akan teruskan ke bincang beberapa jenis scam yang biasa pelajar kita pelajar-pelajar kita hadapi. Jadi pertama sekali, Ainur Syafiqah. Yes. Saya boleh Kak Ainur Syafiqah terangkan lagi tentang scam panggilan. Okay, scam panggilan ni, of course, semua orang mesti pernah berlaku pada diri mereka lah kan. Sering mendapat telefon kan, kata kita ni ada berhutang lah, kita ni kena bayar itu inilah kan. Jadi benda tu dia memanipulasikan diri kita kan, untuk memberi maklumat peribadi kita kan, untuk memberi wang kita. Jadi ada satu berita ni yang saya pernah menelaah lah, yang membaca kan pada 10 Januari 2025. Which is pelajar awal bulan. Which is pelajar di IPTA, which is dekat je dengan negeri kita, which is negeri Terengganu kita. Jiran kita, negeri kita. Negeri maafkan saya, negeri jiran lah kan. Lepas tu dia mengalami kerugian sebanyak RM64,200. Nampak tak? Student pegang duit sebanyak tu. Ya. RM64,200. Jadi macam mana duit dia terbuang sebegitu saja. Jadi di sini dia mendapati bahawasanya dia mendapat panggilan telefon daripada pihak Shopee dan polis. Bahawasanya mereka mengatakan mangsa tersebut dia mempunyai produk kesihatan lah kan. Jadi adalah customer mangsa yang mengalami sakit-sakit menggunakan produk kesihatan dia lah kan. Jadi ada pihak polis pula yang menyamar kan. Dia cakap kalau tak nak ada waran tangkap, kalau nak clearkan nama, kena bayar. Jadi tanpa berfikiran waras lah orang katakan, dia tak fikir panjang. Jadi dia teruslah buat, transaksi lah kan. Jadi dia buat transaksi sebanyak 8 kali, tapi dalam akaun 7 akaun yang berbeza. 7 akaun berbeza ya? Yes. And then dia buat transfer 8 kali. Yes. Jadinya kalau macam pihak Shopee dengan polis ni kan, takkanlah kita bayar di dalam akaun yang berbeza. Of course dia akan ada satu akaun khas. Akaun khas Shopee, akaun khas polis kan. Tapi kalau nak bayar sebanyak itu kepada pihak Shopee dan polis, macam tak masuk akal lah kan. Itu jumlah yang sangat-sangat besar sebenarnya. Dan lagipun dia pelajar IPTA kan. Student lagi. Yes. Mana dia dapat duit buat macam Yes, mana betul. dia dapat kan? Jadi dia bekerja keras. Mungkin Jangan pandang rendah dengan student-student. Diorang juga ambil part time. So diorang tidak mau menyusahkan ibu bapa. Baguslah. Dan sebenarnya saya pun pernah juga mengalami panggilan palsu. Dia kata saya ni penjual dari Shopee. Awak penjual Shopee tak? Dia tak sebenarnya. Saya tak. Saya belajar je. Tak sempat nak jual-jual. Jadi saya pun macam first saya rasa macam pelik lah kan. Sebab saya menjual tak mungkin. Jadi end up saya buatlah semakan. Macam semak lah no tu. Suspicious dengan number phone tu. Macam dia guna number phone yang orang biasa guna, bukan macam dari pejabat. Which is personal number phone lah. And then
saya gunalah ayah saya kan. Ayah saya kan polis. Saya gunalah, saya kata nak tahu ini nombor phone dari gini-gini kan, yang macam sahih ke phone ni, nombor phone ni. Sebab dia kata saya adalah penjual dan jual barangan yang tak sah gitu. And then dia perlukan bayaran supaya boleh bersihkan nama saya. And then ayah saya pun kata tak, jangan percaya, buang terus, block. Awak tak buat kan? Yeah, tak. Awak tak buat kan? Tak jual Tak jual lah. Percayalah, saya tak jual apa-apa. Boleh. Jadi rakan-rakan yang di luar sana, saya nasihatkan, buatlah semakan. Semaklah dengan macam sebagai contoh PDRM, di mana pun boleh. Dekat website pun ada juga apa kita kata semakan untuk nombor phone. Di mana kita bolehlah elakkan diri kita daripada menjadi salah satu scam panggilan telefon. Betul kan kata saya? Betul. Tapi jangan panik lah sebenarnya kan. Kita dapat maklumat macam tu, kita jangan panik. Be professional for this scam panggilan. Baiklah, kita jumpa lagi dalam rancangan Jom Borak Educast PMS. Baiklah, saya akan teruskan dengan soalan yang sebentar tadi saya berikan kepada Hani. Jadi Hani, kita teruskan. Boleh tak Hani terangkan apa itu scam pelaburan? Okey, sebagaimana yang kita tahu, scam pelaburan ni adalah scam untuk cepat kaya ataupun kita mendapat pulangan yang banyak lah. Contoh kita invest 1,000, lepas tu kita dapat pulangan sebanyak 10,000. Jadi untuk pengetahuan umum lah kan, untuk sebarang status pelaburan, kebiasaannya mereka tak buat di aplikasi Telegram. Diorang ada official website mereka tersendiri. Jadi saya adalah terbaca satu kes ni. Okay. So budak perempuan berumur 19 tahun. Dia maksudnya tingkatan 6 lah. Dia mengalami kerugian sebanyak 22,300. 22,300. Yes. Untuk seorang pelajar mengalami kerugian sebanyak 22,300 tu macam tak logik, betul tak? Jadi macam mana dia terjebak dalam scammer ni kan? Macam mana? Jadi kat sini dia layari Facebook. Dia scroll, dia terjumpa satu iklan. Okay. Iklan tu macam menarik lah. Dia beri tawaran yang lumayan. Jadi kita student kan, banyak sangat kemahuan, mesti nak invest, nak duit, tambah duit, nak duit, macam tu. Jadi dia pun macam chat lah dengan scammer. Which is dia join lah Telegram tu. Yes, dia join Telegram tu. Dia setuju. Dia chat dulu. Dia chat dulu macam sebab dia nak tahu lebih lanjut pasal pelaburan tu. Okay. Jadi dia pun chat lah dengan scammer tu. Scammer tu masukkanlah dia dalam grup Telegram khas berkaitan tu. And then scammer tu bagi juga dia syarat tau. Syarat dia kena masukkan RM1,000 dalam tempoh 3 jam. RM1,000 3 jam? Dalam tempoh 3 jam. Jadi student tu tak fikir panjang lah. Dia pun masukkanlah duit tu dalam akaun yang diberikan oleh scammer. Yep. Mana student tu dapat 3,000? Sekejap, 3 jam. Dalam tempoh 3 jam. 3 jam. Ya. Transfer? 1,000. Ya, betul. Mana dapat duit? Mana Total datang 1,000 kerugian? tu? Total kerugian 22,300. Jadi mana dia dapat duit sebanyak tu kan? Dia kerja. Tak, duit simpanan dia sendiri. Dan paling sedih sekali, dia guna duit duit pusaka arwah ibu dia. Allah. Duit arwah pusaka. Ya. Tu dikira macam wang emergency lah kan. Tapi dia guna untuk pelaburan. Ya. Faham. Apa jadi? Dia buat report lah. Dia buat report. Itulah. Dah jadi satu kes kan. Jadi dia mestilah report. Yes, betul. Faham. Jadi dari sini nampaklah bahawa tawaran yang lebih baik tidak semestinya dia merupakan apa kita kata? Dia boleh jadi satu kenyataan untuk
orang tersebut ataupun mereka. Sebab di dunia ni mana ada benda yang Free. Yes. free, and then tawaran yang lumayan akan dapat lagi lumayan. Jadi apa langkah dia adalah kita buatlah semakan lagi. Semakan cari maklumat tentang pelaburan, betul kan Hani? Betul. So seperti yang Hani kata tadi, pelaburan ni dia ada website dia. Yes, Contoh sendiri, macam Bank Negara kan Hani? Dan Yes. juga apa kita panggil dana dagangan. So dana dagangan juga mempunyai pelaburan yang website pelaburan. Jadi kita bolehlah buat semakan dekat Polis Diraja Malaysia juga, and then Bank Negara, and then Kementerian Dana Dagangan, dan juga kos sara hidup. So dari situ kita boleh tahu sama ada pelaburan tu sah ataupun berlesen. Scam. Ya, betul. jadi betul kan? Betul, Okay, betul. betul. Jadi kita sebagai student ni kita melabur korang anda Saya tak I know Tak Hani, berkeinginan Ah, sebenarnya nak saya melabur. Tak pernah. janganlah sesekali cuba nak melabur di usia-usia kita ni. Boleh melabur tapi kita melabur kena Kena Carilah cari yang betul. Yang sah. betul-betul. Okay, baiklah, saya akan terus ke soalan yang seterusnya di mana saya akan bertanya kepada Izzah. Saya Yes, tentang scam. Scam apa Izzah? Scam Scam apa tu? apa? Scam kerja sambilan. Betul? So, Izzah, bolehkah Izzah terangkan lagi lebih lanjut tentang scam kerja sambilan ni? Okey, sebelum saya memulakan pencerahan saya nak bertanya, pernah tak antara anda bertiga menerima tawaran pekerjaan yang dia punya skop kerja sangat mudah tapi gajinya besar, gajinya mahal? Hani Pernah pernah? tak? Alhamdulillah saya tak pernah lagi. Alhamdulillah saya tidak. Tak pernah lagi. Saya tidak pernah terima tawaran tapi saya dituduh kerana bekerja sebagai Shopee. Okey. Saya tak. So baru lagi pada Ogos 2024, Okay. seorang pelajar lelaki telah berkerugian RM201,886. Oh, ini lagi banyak. Weh, Lagi lagi banyak. banyak. RM201,886 akibat penipuan tawaran kerja Julai lalu. Oh, baru lagi lah. Baru lagi. Tapi duit tu boleh beli rumah tu. banyak. Boleh 200,000. beli kereta. Tak terfikir student ada Mm-mm. duit Dia sebanyak tu sebanyak kan? tu, yes. Okay, kemudian Ketua Polis Daerah Seri Alam, Superintendent Muhammad Suhaimi mengesahkan bahawa mangsa berusia 19 tahun, muda 19. lagi, Muda. sangat muda, Ya, muda sangat. menerima komisen dan mengeluarkan modal sebanyak RM3,000. RM3,000. Dan kemudian pada 24 Julai, mangsa yang tertarik dengan tawaran tersebut tu, dalam masa sejam, 6 ke 15% keseluruhan pelaburan dia membuat transaksi sebanyak 2 kali. Dan pada tarikh yang saya sebutkan tadi, dia membuat transaksi sebanyak RM3,000 sebelum dia mendapatkan keuntungan sebanyak RM565. 500. Dia bayar banyak. Dia bayar RM3,000 kan, membuat 2 kali transaksi, tapi dia dapat keuntungan RM565 sahaja. 500. Maksudnya dia melabur lagi banyak daripada yang dia dapat. Ya. Jadinya selepas beberapa minggu yang dia membuat transaksi pertama, dia menggandakan lagi modal yang dia ada dia membuat transaksi sebanyak 27 kali kepada 19 akaun yang berbeza. 19 akaun. 19 akaun, 27 kali transaksi. Dan kemudian pada 13 Ogos dia membuat lagi transaksi menggunakan
duit ahli keluarga dia pula. Lah. Dia keluarga tak Tak tahulah cukup dia duit minta- sendiri tak lah, tahulah dia dia pula minta duit ahli pinjam macam keluarga. mana ke. Macam mana dia bagi tak dia- balance ya? Dia minta duit ahli keluarga dia buat transaksi dan selepas itu dia tak terima dah pulangan semula. Sebelum ni dia transfer 3,000, dia dapat 500 lebih tu kan. Ni dia transfer lagi sekali, dia dah tak dapat dah. Dan scammer tu kata kat dia, sekarang tengah ada problem. Dia tengah ada masalah lah. Dia punya, tak tahulah dia punya bank ke macam mana. Disebabkan oleh sebab tu, dia tak dapat dah nak bagi dekat mangsa tersebut pulangan. Dia ada masalah teknikal dia kata. Tapi sepatutnya dia kena tahu lah kan. Dia bayar 3,000. Lepas tu dia dapat RM500. Tapi dia melabur Dia lagi. still Kan melabur. kat situ kalau kita fikir logik dah boleh nampak kan. ya. Kita bagi banyak tapi dapat sikit. Betul. Ya, betul. So, Kan? lagi-lagi dia akaun yang berlainan. Ya, banyak 19 account. account tu. So seterusnya dia buat lagi transaksi lebih RM200,000 kepada 27 transaksi. Banyak sangat. Banyak. Terlalu banyak. Dan kemudian ketua polis daerah tersebut mengatakan yang selepas mangsa tu dia dah sedar yang dia ditipu dan dia buat laporan. Dan sedang menjalani siasatan di bawah 420 kerana kesesaan kerana penipuan. Banyak ya. Patut dia kena sedar daripada awal lah kan. Ni dah transfer banyak. Kali. 27 kali 19 akaun. Dia macam ketagih tu tak. Dia bayar 3,000, bayar Tapi 500. dia macam tak sedar, betul tak? Ya, macam tak Dia sedar. Macam Mungkin abang kan kata. sekarang kan banyak kalau kita dengar macam kes-kes pukau. Ya, betul. Boleh jadi. Boleh. Boleh. Dia macam dalam tak sedar kan. Oh. tak terkata. Macam banyaknya. So, dari yang I know, dari Hani, dari Izzah, amount for the money become meningkat. No wonder lah. Tapi yang kita pelik semua yang daripada cerita-cerita tadi semua student. Dan rugi tu unexpected. sangat banyak. Unexpected juga yang student boleh kena scam. Like Dengan jumlah yang besar. mungkin kita Kalau sangat kita besar. fikir kita pun student kan. Kita Ya, fikir ya. macam tak logik mana diorang dapat duit banyak. Ya, Yang betul. tadi kisah daripada duit harta pusaka. Ya. Ada yang pinjam duit Pusaka. keluarga. Duit keluarga. Ya. Ni Snuzon kerja sendiri. Salah. Snuzon kerja sendiri yang tapi dari cerita ni yang tiga-tiga ni bagi saya, pendapat saya tetap benda yang sama adalah semakan. Semakan. Kepada pelajar-pelajar di sana, buatlah semakan. Kita as student ni, buatlah semakan. Semakan ni di mana-mana je kita boleh buat. Like seperti yang saya cakap, PDRM. PDRM. And then mungkin anda pelajar-pelajar di sana tidak tahu, jadi saya akan bagi tahu. So, jika anda merupakan suspek yang merupakan suspek salah satu untuk scam ni, anda bolehlah call menerusi 997 Jabatan Siasatan bagi Jenayah Komersial dan juga Polis Diraja Malaysia, iaitu National Scam Response Call. Jadi anda bolehlah dial 997 jika anda ingin membuat semakan lebih lanjut tentang contohlah scam untuk kerja sambilan. Boleh juga tanya sekali untuk scam pelaburan dan juga I know scam panggilan. So mostly memang kalau kita macam tidak tahu mau ingin buat semakan dengan dekat mana, so firstly memang satu je, PDRM. Like bukannya diorang akan marah pun macam kenapa ni call. Ya, Tidak. tapi biasanya PDRM ni dia ada maklumat-maklumat lebih. Yes, diorang ada. Yang Diorang kita tak tahu tapi diorang ada kan. Sekarang ni semua ada website.
di mana-mana pun ada website. Every macam department pun ada website sendiri. So kira kan sekarang teknologi semakin berkembang. Jadi tidak semestinya kita akan secara fizikal untuk pergi ke mana-mana pejabat untuk make sure. Kalau jauh di sana bolehlah kita layari mana-mana website untuk buat semakan ataupun maklumat lah. Untuk diri kita juga. Untuk mengelakkan diri daripada scam. So seterusnya kita akan masuk ke tajuk yang sangat-sangat apa kita panggil? Yang sangat-sangat menarik tajuk paling panas. Ya, paling panas dan saya sangat suka tajuk ni. Sangat berminat dan akan menantikan Ainur Syafiqah untuk terangkan lebih lanjut tentang tajuk ini. Mungkin anda semua tertanya-tanya kan kenapa kami macam excited gitu untuk tajuk ni, suka sangat. Jadi saya rasa anda perlu tunggu sebentar lagi untuk tajuk seterusnya. Jadi saya akan bagi tahu tajuk ni. Jadi anda perlu tunggu. Jangan tunggu. Kena tunggu. Maafkan saya. Kena tunggu. Anda perlu dengar lagi-lagi kepada para wanita di sana, pelajar para wanita yang seperti kami ini. Ini adalah untuk anda. Jadi kita akan kembali lagi selepas ini. Jadi kembali lagi kita dalam rancangan Jom Borak Educast PMS. Jadi mesti anda tengah menunggu kan? Ya ke? Bagusnya. Okay, kita akan teruskan dengan tajuk kita iaitu Love Scam. Jadi Ainur Syafiqah, bolehkah Ainur Syafiqah terangkan tentang apa itu Love Scam? Jadi ini adalah topik-topik yang paling kita nantikan kan? Yes, betul. Kita excited ni. Yeah. Saya pun excited nak bercerita. Jadi love scam ni sebenarnya macam mana sebenarnya kan? Jadi akan adalah kisah seorang lelaki yang menyamar berpura-pura jatuh cinta dengan kita. Sebab kenapa kan sekarang ni remaja-remaja perempuan seperti kita, kita ada social media, which is kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita ada Twitter, kita ada Facebook. Tapi biasanya Facebook jarang lah kan remaja-remaja seperti kita main menggunakannya lah. Jadi bagaimanalah benda ni boleh berlaku? Jadi adalah seorang pelajar yang berumur 19 tahun. She's still young. Okay. Jadi macam mana dia boleh terjebak dalam scam love ni? Jadi mulalah seorang lelaki yang which is kita DM lah kan, IG kita kena DM kan, kita DM dalam IG. Lepas tu dia kata saya sukalah dengan awak, saya sukalah tengok gambar awak cantik. Kata-kata manis kan. Saya sukalah gambar awak, comel lah awak, itulah awak, inilah. Jadi pelajar tersebut cair. Jadi dia rasa macam lelaki ni memang sukalah kepada mangsa tu. Tiba-tiba dia sendu. Yes, dia pula single dah lama. Dia dah single lama. Tiba-tiba lelaki pula approach dia. Lepas tu lah dia rasa macam dub-dub. Dia rasa macam inilah masanya untuk mangsa tu fall in love lah orang kata kan. Jadinya bermula perkenalan. Mereka berchatting which is bermessage di Telegram. Telegram tu hanyalah peringkat awal. Betul-betul diorang yang pelajar tu chat Telegram. Yes, ini adalah kisah nyata. Yes, ni adalah kisah nyata. Telegram. Di Telegram tu hanyalah apa orang kata talking stage. Talking stage. Jadi macam ini perkenalan pertama mereka. Jadi mereka berchatting, bermessage. Jadi mereka ingin berkenal lebih rapat lah, nak menjadi teman tapi mesra. Macam tu lah. Jadi teman mereka tanpa pun status lah. hubungan tanpa status. HTS ni. Yes, HTS macam tu. Jadinya
Okay, diorang mulalah bertukar nombor telefon. Okay, bertukar nombor telefon. Okay, masanya untuk kita ni kenal lagi lanjut. Okay, bila dia dah kenal melalui WhatsApp. Okay, dia dah jatuh cinta kan. Mula-mulalah ayat lelaki tu ayat yang manis. Perempuan ni kan cair lah kan. Orang panggil word of affirmation. Gitu. Apa kita kata cepat sentuh kah? Lemah hati. Lemah hati gitu. Jadi bila dia rasa lelaki ni betul-betul suka kat dia. Betul-betul suka kat mangsa. Jadi dia rasa lelaki ni adalah satu-satunya yang paling cinta dia. Yang paling memahami dia. Jadi ini yang paling bagi saya geli hati lah kan. Jadi terus. Saya menunggu apa jadi. Di sini pada satu hari lelaki ni which is lelaki yang jatuh cinta dengan mangsa, dia meminta duit. Pinjam duit. Pinjam duit. Okay, let me guess. Untuk apa? Dia mau bayar hutang? Bukan. Ini lain. Ini alasan yang lain sangat. Jadi perempuan kan cannot lelaki yang dia suka ni tak boleh lah, tak boleh susah. Tak boleh susah. Apa pun bagi. Jadi bila macam ni dia kata okay, tak apalah dia nak pinjam. Jadi dia pun memberikanlah duit mangsa kepada lelaki tersebut. Jadi tahu tak alasan dia kenapa? Apakah? Dia nak beli skin hero Mobile Legend. Dia nak beli skin hero Mobile Legend. Tapi tak sampai 1,000 pun. Gamer sebenarnya. Skin apa tadi nama dia? Skin Hero Mobile Legend. Hero Mobile Legend biasanya berapa? Dia kena top up diamond dulu. Ni Pro player kita. Pro player kita. Jadi bila dia dah macam takkanlah nak beli skin hero Mobile Legend pun tak mampu kan. Jadi dia pun mintalah duit kepada mangsa tersebut. Jadi mangsa pun memberikanlah kan. Sebab lelaki tu lelaki yang dia suka. Jadi dia memberikan duit tersebut. Dia transfer. Jadi dia mengalami kerugian sebanyak RM50,000. 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 RM50,000 transaksi sebanyak 6 kali dalam 5 akaun yang berbeza. Dia bercinta seorang saja, tapi kenapa sampai 5 akaun? Di situ macam menjadi pertanyaan. Mestilah kalau dia transfer duit, of course akan keluar nama kan. Mungkin cinta itu buta. Betul. Kalau kita transfer duit kan akan keluar nama. Takkanlah mustahil lah perempuan tu tidak kenal dia tak pelik nama ke? Lelaki tu. Nama setiap lain-lain kan. Takkanlah hari-hari kan tukar nama boyfriend tu. Something fishy Something fishy lah kan. Jadi menurut ketua polis Kota Kinabalu, orang kampung. Jangan ya dek ya. Awak jangan terjebak Jangan ya jadi dek ya. Jangan terikut. Jangan terikut ya. Saya baik. Saya tidak memerlukan lagi pasangan-pasangan buat masa ini. Tak apa, saya akan melihat dia lah. Sejauh mana awak melihat dia. Tidak, untuk scam ni saya kenal lah. Macam yang anda katakan. Semua sedar. Ingat, betul. Sedar. Jangan mudah terpedaya. Janganlah kita orang kata apa? Maaf yang saya cakap, membabi buta. Kita memberi duit pada orang yang kita tak kenal, yang baru kenal tak sampai berapa jam. Kan? Tak sampai berapa jam terus kita transfer. Lepas tu ayat-ayat manis ni gadis-gadis sukalah kan. Betul. Kita gadis-gadis di luar sana, kita perlulah menjadi gadis-gadis yang bijak. Kita jangan tertipu dengan kata-kata manis lelaki. Kalau Razana pula macam mana? Betul. Mungkin seperti yang anda lihat ni, mostly kami membicarakan tentang wanita. Mungkin sebab kami ni wanita lah, akui yang lemah dengan kata-kata yang manis. Banyak menggunakan emosi, betul tak? Rupa yang tampan semboy di luar sana. Anda di mana?
Dengan suara lelaki-lelaki dengan dia suara mungkin kan time kita call Dah dan cakap sayang. muka tak tahu pula. Muka Yes. tak tahu. Itu mungkin okay, mungkin Dengan satu suara macam, je. Suara deep voice kan. Hello Suara macam tu. bangun pagi. Ya, bangun pagi. I know Syafika, kawal diri. Jangan kantoi. Okay, maafkan saya. Okay. Maafkan saya, ya. Sebagai contoh lah, macam DM kan. Betul kami akui lemah dengan kata-kata manis dan juga macam apa orang kata dengan rupa anda. Tapi mungkin kalau orang mempunyai kesedaran diri macam contohlah apa kita kata macam dekat IG mungkin orang boleh tipu dengan orang punya Boleh ambil gambar orang lain. Betul tak? Gambar kat Nyamar. Pinterest. Gambar Gambar Google ke. gambar AI Google ke. Gambar AI yang macam semboi-semboi orang Korea. Nak letak motorbike. Tapi hakikatnya mungkin bukan wanita je kena scam, love scam ni. Mungkin lelaki pun kena Sekarang juga. lelaki pun dah tak selamat apa. Tak, kami tak scam. Kami tak scam lelaki. Oi, kamu ni. Okay. Okay, lepas tu. Boleh jadi kalau lelaki scam lelaki. Itu betul. Itu lain. Okay, hati-hatilah. Tak kisahlah perempuan ke lelaki ke, mungkin betul antara kita boleh kena scam, love scam ni. Sebab salah satunya kata-kata manis, rupa, apa lagi? Suara. Dengan cara kamu sayang dengan orang tu, tapi hakikatnya tipu untuk apa? Duit, kemewahan. Kamu tahu tu dari mana? Dari macam media sosial diorang. Kamu macam stalk macam cari. Kamu macam okay, saya berniat untuk jadi scammer hari ni. Saya nak cari orang yang nampak yang public account dan juga macam nampaklah mewah-mewah. Gitu. Itu maksud dari sini. Ini juga langkah untuk mengelak daripada love scam ni. Maksudnya privacykanlah anda punya life. Life anda semua privacykanlah. Janganlah rasa macam terus terbuka dengan orang yang kamu tidak kenal dan yang baru jumpa 1 minit 5 minit oleh kerana rupa yang tampan. Mungkin saya pun boleh rasa begitu lah, tapi mungkin check lah dulu betul-betul. Kita cari ke gambar ni gambar tipu ke ataupun gambar dia. Tapi kalau boleh betul. Janganlah, walaupun nampak profil tu macam semboi kan. Jangan ya dek ya. Jangan. Kepada pelajar-pelajar di luar sana, jangan jadi salah satu mangsa love scam. Jadi mungkin anda tidak tahu, tapi kita ada kita boleh layari di ccidrmpgovernment.my. Itu semak mule untuk menyemak lagi lebih lanjut tentang butiran apa? Account Keldai. Maksudnya kita mau tahulah tentang account seseorang tu scam atau tidak. And then sebagai maklumat tambahan juga, anda boleh menghubungi dekat CCID iaitu Scam Response Center, di mana jika anda rasa anda ni merupai mangsa kepada macam scam love ni, anda boleh terus call talian 0326101599 atau kita ada dua nombor phone 0326101559. Ingat ya. Ingat dua nombor phone ni. Jadi anda jangan risau jika kalau time tu anda kena atau menjadi mangsa time tu juga, anda boleh call terus untuk menyemak lebih lanjut lah tentang apa kita kata butiran. So ini adalah last topik untuk love scam. Jadi kita akan teruskan lagi dengan macam contohlah, kita ni daripada banyak-banyak scam yang kita kena ni, kita mesti ingin rasa tahu kan macam mana ingin melindungi diri daripada scam. So I know, boleh terangkan lebih lanjut? Jadi macam mana sebenarnya kita nak mengatasi menjadi mangsa scammer kan? Jadi first adalah jangan kita sentiasa berwaspada, which is kita jangan mudah terperdaya dengan tawaran-tawaran yang memberi lumayan kepada kita kan. Sebagai contoh, tiba-tiba pula dapat tawaran dapat 5,000 macam Hani tadi kata kan, tiba-tiba dapat message hadiah kan. Tiba-tiba macam kita ni tak buatlah
tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa, tak masuk competition apa-apa kan. Yeah. Jadi tiba-tiba masuk pula. Tengok 5,000. Jadi orang pun jadi Rambang Itu mata. kalau Ya, orang rambang tengah mata. apa orang kata dalam keadaan terdesak nak Yeah. duit ke apa dia. of course dia akan Nampak okay, pula ini ke 5,000. sini. Yes. Yes. So, yang kedua adalah sahkan. Pastikan maklumat yang anda dapat tu sahih dan betul. Sebagai contohlah kan, tiba-tiba kita dapat maklumat daripada sekarang ni kan banyak bantuan-bantuan kerajaan. Yeah. Tapi tiba-tiba masuk dalam Telegram dapat bantuan kerajaan. Sedangkan kadang-kadang kerajaan tak memberitahu kita lah kan. Dia tak buat official statement kan. Tiba-tiba dapat. Lepas tu kita macam, oh ini bantuan kerajaan ni. Kita kena isi. Kita kena isi maklumat ni. Kita kena dapatkan maklumat-maklumat ni. Tapi jangan ya. Tolong pastikan maklumat yang anda dapat tu sahih. Yeah. Dan yang kedua adalah segera laporkan. Which is bila kita dah menjadi mangsa scammer, tolong jangan berdiam diri lah kan. Sebab bila kita berdiam diri, ramai lagi mangsa sekeliling kita, which is tak kena kepada kita, kena pada ahli keluarga, betul. Tapi kawan itulah kan. ramai orang yang tak nak buat aduan saat dia rasa mungkin dah rasa takut ataupun dia rasa bersalah. Saat dia dah bayar, dia dah buat. Betul. Jadi ni dia biar je. Ya, betul. Jadi tolong saya merayu sangat-sangat. Tolong laporkan kepada pihak berkuasa. Ya, betul. Jangan salah pihak ya. Tolong laporkan kepada pihak berkuasa, polis ke kan, seperti Razanah kata tadi kan. Polis. Jadi dan last kali adalah sedar, which is kita ni perlu dah ada kesedaran. Okay, kita perlu ada kesedaran tentang scammer kan. Okay, supaya kita ni bila kita ada kesedaran, which is ilmu ada pada dalam diri kita ni, kita boleh share pada kawan-kawan kita, pada ahli keluarga kan. Ya, Which is benar. kita boleh orang kata meluaskan lagi lah ilmu ni. Jadi mangsa tu orang kata boleh prevent lah kan. Boleh prevent daripada menjadi mangsa scammer. Okay. Ya. Hani boleh teruskan pendapat Okey, Hani? untuk saya pula memandangkan kita hidup seiring dengan perkembangan teknologi kita banyak ada aplikasi baru macam TikTok, WhatsApp, Telegram dan seakatan dengannya lah. Jadi perkara utama yang saya nak titik beratkan kat sini adalah kita jangan share maklumat peribadi kita dekat media sosial. Tahu sebab kenapa? Kenapa tu? Sebab kita takut ada orang yang dengki pada kita. Kita tak tahu bila-bila masa je kita boleh jadi sasaran pada scammer. Jadi orang yang dengki pada kita ni akan teruslah stalk live kita kan, nak tahu kita duduk mana, kita kerja apa. Kita tak boleh lah sharekan gambar kemewahan kita, betul? Ya, betul. Sebenarnya media sosial sekarang sebenarnya makin bahaya. Yeah. Sebab kalau kita tengok kita update kita punya aplikasi, contoh kita dah boleh letak kita punya location. Contoh kita pergi bercuti kat mana kan, kita boleh letak. Kita tag kat situ kan. Tag location. Ataupun contoh kita beli apa-apa kan, so kita tag dia punya kedai ke, so orang tahu barang tu harga sekian-sekian. So orang rasa lah dia tu mewah, berduit, dia tu kaya. Ya. Izzah, awak boleh tambah lagi awak punya pendapat. Okay, so kat sini saya nak ulas berkaitan dengan panggilan yang mencurigakan. Okay, so kalau kita ni tak kisahlah student ke, orang tua ke, sesiapa sekalipun, kalaulah kita ni mendapat satu panggilan daripada nombor yang kita tak kenal, kita tak save contact tu, contohlah kita angkat, okay, kita dengar dia kata awak ada hutang dengan LHDN dan sebagainya. Kita tutuplah call tu siap-siap, dan kemudian kita buatlah aduan kita, mungkin seperti yang Saya cakap. Okay, betul. boleh call PDRM. So PDRM bolehlah buat tugas dia check nombor tu sah ke tak, betul ke tak tu ownernya dan sebagainya. So kalau dapat panggilan-panggilan tersebut, teruslah buat aduan dekat institusi ataupun nombor rasmi. Ya, betul. Jadi seperti yang mereka dah cuba terangkan tentang melindungi diri kita. Jadi selagi saya katakan, jika anda rasa anda merupakan bangsa, anda boleh call di Pusat Respons Scam Nasional. Anda boleh dial
997. Okay, ini adalah soalan di mana kita ingin rasa tahu juga kan bagaimana politeknik kita sendiri boleh membantu pelajar-pelajar yang kita lah, kalangan pelajar. Apakah anda rasa politeknik kita boleh bantu kepada rakan-rakan kita yang di luar sana ataupun di sini juga? Okey. Bagi politeknik atau mana-mana institusi pendidikan, sekolah, mereka perlu mengadakan bengkel ataupun ceramah tentang isu scammer ni. Jadi kat sini para pelajar tahulah teknik-teknik scammer sekarang macam mana diorang macam mana kita kata? Ni isu macam cara lah. macam mana diorang nak attract diorang punya mangsa lah macam tu. Jadi kat situ peranan utama dia adalah politeknik sendiri. Diorang kenalah anjurkan program sebegitu. Masih invite orang luar lah kan. Invite orang luar lah. PDRM salah satunya. Kat situ para pelajar dapat diberi kesedaran lah tentang isu scammer ni. Betul-betul. So untuk Iza pula? So untuk pendapat saya, pihak politeknik ataupun institusi pendidikan yang lain perlu menyediakan modul keselamatan cyber dalam kurikulum. Modul ni adalah untuk menambah pembelajaran tentang cara mengenal pasti dan menangani scam dalam kurikulum. Betul. Tujuan dia adalah untuk tingkatkan kesedaran pelajar ataupun mungkin orang-orang, contoh kalau kita kat politeknik kita ada lecturer, kita ada staff-staff yang lain kan, meningkatkan kesedaran, kefahaman dan risiko keselamatan dalam cyber. Ianya untuk membina kemahiran dalam melindungi diri dalam dunia digital. Aino, anda? Pada pendapat saya pula, politeknik ni ataupun institusi di luar sana lah kan, sewajarnya lah membuat orang panggil pusat aduan agar pelajar-pelajar bila dia tiada hala tuju untuk melaporkan perkara-perkara seperti berikut, which is yang dia pernah kena scam apa semua kan. Jadi bila ada pusat aduan ni, jadi beban yang dia rasa pada diri dia tu rasa kurang dah lepas dah. Bukan dah lepas sepenuhnya. Which is dia dah meluahkan tu. Adu. Jadi pihak politeknik kalau ada pusat aduan tu kan, jadi pelajar-pelajar bolehlah memberi aduan ataupun laporan kan tentang yang pelajar ni pernah alami scam kan. Which is kalau pelajar malu untuk nak berjumpa kan, jadi bolehlah isi dalam satu form. Apa masalah yang pernah dihadapi. Jadi di situ pelajar bolehlah meluahkan rasa ditipu kan. Kadang-kadang pelajar ni dia tak tahu nak buat aduan ni kat mana kan. Nak bagi tahu parents pun nanti parents marah. Dah satu hal kena bebel. Jadi bila ada pusat aduan ni, dengarlah beban dia. Jadi bila nanti dah sampai aduan tu kepada pihak politeknik, jadi politeknik menguruskanlah selanjutnya. Saya setuju dengan anda semua. Terima kasih sebab sudi memberi pendapat. Dan saya sangat-sangatlah setuju. Dan mungkin dia bermanfaat kepada rakan-rakan kita ataupun pelajar-pelajar di luar sana. Jadi terima kasih Ainur Syafiqah dan juga Hani dan juga kita punya kakak Iza atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat. Dan kepada semua ingat, jangan jadi statistik. Jangan ya dek ya. Jangan. And then lindungilah diri kita sendiri dan juga orang yang kita sayang. Lindungi mereka daripada terkena ataupun menjadi salah satu mangsa scammer. Jadi sedarlah, ingatlah, scammer ni bukan biasa-biasa. Dan sebelum itu mohon maaf atas terkasar bahasa ataupun kesilapan. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di platform PMS Shout TV. Terima kasih. Bye.